Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menganjurkan program pendigitalan perniagaan 2025 atau PPP25 peringkat Pulau Pinang bagi memperkukuh daya saing sektor perniagaan dengan memperkasakan usahawan B40 dan pelajar melalui pemanfaatan teknologi digital. Ketua Pegawai Eksekutif SSM, Datuk Nur Azimah Abdul Aziz berkata, PPP25 Pulau Pinang memberikan pelbagai manfaat kepada lebih 500 peserta terdiri daripada pelajar, institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta usahawan golongan B40 khususnya dari perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Nur Azimah berkata usaha itu selaras dengan inisiatif pendigitalan kerajaan di bawah aspirasi dasar pembangunan ekonomi inklusif dan kesejahteraan rakyat yang diperkenalkan dalam kerangka Malaysia Madani. Pertujuan bagi memperluas pemahaman serta pendedahan terhadap peranan transformasi digital dalam meningkatkan produktiviti, kualiti produk, hasil jualan dan pengembangan pasaran. Jadi selaras dengan hasrat RMK 13 ini, jadi SSM sangat komited dalam memainkan peranan kami untuk membantu golongan usahawan, ya, bagi terutamanya ya usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS ataupun SMEs, ya, agar dapat mengaplikasikan teknologi dalam teknologi digital, ya, dalam operasi perniagaan masing-masing. PPP25 di Pulau Pinang merupakan siri ketiga program anjuran SSM dan berlangsung di Universiti Teknologi Mara UiTM, Cawangan Pulau Pinang, kampus Permatang Pauh pada Sabtu. Nur Azimah berkata antara fokus utama PPP25 ialah memberikan pemahaman terhadap aspek penting dunia keusahawanan, terutama penggunaan teknologi pemasaran melalui media sosial dan e-dagang yang menjadi nadi utama kejayaan perusahaan moden. Beliau berkata program itu adalah kesinambungan dan penjenamaan semula program keusahawanan SSM iaitu program usahawan muda dan program bimbingan usahawan yang menyasarkan penyertaan komuniti usahawan dan pelajar pada peringkat akar umbi tanpa mengira latar belakang geografi atau sosioekonomi. Selain itu, Nur Azimah memaklumkan sehingga 30 September sebanyak 179,748 perniagaan telah berdaftar di bawah inisiatif Skim Pendaftaran Perniagaan Percuma. Sementara itu, peserta Dias Miza Ahmad, 37 tahun berkata, beliau mempelajari banyak ilmu baru sepanjang PPP25 dan menyifatkannya sangat bermanfaat untuk dirinya yang merupakan seorang peniaga dalam talian. Saya motor bisnes printing lah. Kami banyak buat printing, buku, banner, streamer dan visualizer lah buat menunjuk Al-Quran semua tu. Kami banyak ke marketing online. Kami buat di TikTok, kami buat di Facebook. Alhamdulillah, banyaklah ilmu boleh yang kita tak tahu kan. Dengan main kita tahulah sebab sikit yang tak boleh cari dalam internet. Seorang lagi peserta, Nur Dami Syahirah Zahimi, 18 tahun, yang merupakan pelajar UiTM berkata, pelbagai pendedahan mengenai keusahawanan dan strategi pemasaran perniagaan diberikan sepanjang program begitu menarik, termasuk ilmu baru berkaitan global online, terutama e-dagang yang tidak diketahuinya. Sangat-sangat menarik lah sebab boleh tahu apa yang kita tak tahu kan pasal SSN semua-semua tu. Lepas tu pasal yang apa nama tu? Global punya online kan. Macam e-dagang lah. Betul. Antara pengisian PPP25 yang menjadi tumpuan adalah taklimat kepentingan mendaftarkan syarikat secara sah, kesedaran terhadap penipuan kewangan melalui slot scam alert, strategi pemasaran digital serta perkongsian pengalaman usahawan berjaya. Mengikut statistik SSM, sebanyak 106,252 syarikat telah diperbadankan dan 693,129 perniagaan serta 2,691 perkongsian liability terhad PLT didaftarkan sehingga 30 September di Pulau Pinang. Dengan daripada jumlah itu, 48,806 syarikat, 125,482 perniagaan dan 2,335 PLT adalah aktif. Pada program itu, SSM turut menyampaikan agihan wakalah zakat korporat dan sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR berjumlah RM137,500 kepada usahawan dan mahasiswa asnaf, institusi keagamaan, pusat kebajikan, sekolah serta akademi di Pulau Pinang.